Video ini memperkenalkan Proton Iswara 2026 yang tampil dengan reka bentuk moden segar dan lebih praktikal untuk kegunaan harian. Proton Iswara 2026 terus menjadi pilihan ramai kerana gabungan harga mampu milik penjimatan bahan api yang baik serta keselesaan yang sesuai untuk keluarga kecil dan pemandu bandar. Model sedan kompak ini menampilkan perubahan luaran yang lebih menarik termasuk grill hadapan baharu, lampu LED moden dan garisan badan yang kemas memberikan penampilan lebih premium berbanding versi sebelumnya. Reka bentuk aerodinamik membantu meningkatkan kestabilan ketika memandu dan memberikan pengalaman pemanduan lebih lancar di jalan bandar dan lebuh raya. Bahagian dalaman Proton Iswara 2026 direka untuk memberikan keselesaan optimum dengan ruang kabin yang luas bagi kategori sedan kompak. Tempat duduk menggunakan material berkualiti dengan reka bentuk ergonomik yang sesuai untuk perjalanan jauh atau penggunaan harian. Sistem infotainment skrin sentuh moden menyokong sambungan telefon pintar seperti Bluetooth, membolehkan pemandu memainkan muzik, menjawab panggilan dan mengakses navigasi dengan mudah. Panel meter digital memberikan maklumat pemanduan secara jelas manakala kawalan steering. Pelbagai fungsi memudahkan pemandu mengawal audio dan tetapan lain tanpa gangguan. Dari segi prestasi, Proton Iswara 2026 dilengkapi enjin yang seimbang antara kuasa dan penjimatan bahan api menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan harian dan perjalanan jauh. Sistem suspensi ditingkatkan untuk memberikan pemanduan lebih stabil dan selesa walaupun melalui jalan tidak rata. Pengendalian yang ringan memudahkan pemandu mengawal kereta terutama di kawasan bandar atau ketika parkir di ruang sempit. Kecekapan bahan api yang baik menjadikan model ini sangat praktikal dan ekonomi untuk penggunaan setiap hari. Ciri keselamatan turut menjadi fokus utama Proton Iswara 2026 dengan sistem brake ABS, kawalan kestabilan elektronik, sensor parkir dan beg udara untuk perlindungan penumpang. Struktur badan yang lebih kukuh membantu mengurangkan impak jika berlaku pelanggaran. Teknologi bantuan pemandu meningkatkan keyakinan pemandu terutama bagi mereka yang baru belajar memandu atau mahukan kereta mudah dikendalikan serta selamat digunakan setiap hari. Reka bentuk rim moden dan pilihan warna menarik menambah daya tarikan visual menjadikan Proton Iswara 2026 kelihatan lebih bergaya. Lampu belakang LED memberikan penampilan moden terutama pada waktu malam. Ruang bak yang luas membolehkan pengguna membawa barangan harian, bagasi atau peralatan perjalanan dengan mudah menjadikan kereta ini praktikal untuk kegunaan keluarga atau individu. Gabungan harga berpatutan, teknologi moden dan keselesaan optimum menjadikan Proton Iswara 2026 antara sedan kompak paling relevan untuk tahun ini. Secara keseluruhan, Proton Iswara 2026 memberikan keseimbangan antara reka bentuk moden, prestasi stabil dan kos penggunaan yang rendah menjadikannya pilihan bijak bagi mereka yang mencari kereta mampu milik tetapi lengkap dengan ciri penting. Adakah Proton Iswara 2026 ini pilihan terbaik untuk pemandu yang mahukan kereta praktikal, jimat dan selesa? Jangan lupa subscribe channel untuk lebih banyak video kereta terbaru dan menarik.